Kisah patriotisme jadi pedoman Bumi Perak Saksi Bakti. Yang saya muliakan Tuan Peneraja Agenda, yang arif lagi berdiri di pasak kebenaran, barisan panel hakim yang memegang neraca keadilan, guru-guru pembimbing yang dedikasi serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ibu Pertiwi. Berdirinya saya di Bersada Indah ini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang menyentuh sanubari setiap anak bangsa bertajuk Lagu Terang Bulan ke Lagu Kebangsaan Menelusuri Sejarah Patriotisme dari Bumi Perak. Sidang Dewan Pencetus Kemajuan, apabila kita berbicara tentang lagu negaraku, kita sebenarnya sedang menelusuri titisan sejarah yang bermula dari sebuah negeri yang kaya dengan tradisi, iaitu negeri Perak Darul Rizwan. Patriotisme bukan sekadar semangat, ia adalah akar tunjang kedaulatan. Sejarah mencatatkan melodi lagu kebangsaan kita berasal daripada irama lagu Terang Bulan. Kisahnya bermula apabila Sultan Perak, Sultan Abdullah Muhammad Shah II yang berada dalam tempoh buangan di Pulau Seychelles sering mendengar melodi indah Larusani. Kerana kecintaan baginda pada seni, melodi itu kemudian dibawa pulang dan dijadikan lagu kebangsaan negeri Perak. Sidang Dewan yang dimuliakan, masa terus berlalu. Apabila negara kita sedang bersiap sedia untuk menyambut kemerdekaan pada tahun 1957, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mahukan sebuah lagu yang dapat menyatukan hati seluruh rakyat. Setelah mendengar pelbagai cadangan, akhirnya melodi lagu kebangsaan negeri Perak yang berasaskan irama lagu Terang Bulan telah dipilih. Mengapa? Kerana melodinya mempunyai unsur kemegahan, ketenangan dan ketaatan. Rentetan sejarah ini bukan sekadar nota kaki zaman silam, tetapi ia adalah bukti utuh betapa bumi bertuah ini menjadi saksi kepada identiti kedaulatan negara